Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min meneruskan lagi penyelusuran di kawasan Kampung Padang Senjana ataupun dulu dikenali sebagai Kota Padang Serjana. Hari ini Min menyambung lagi penyelusuran ke kawasan sebuah pulau yang dikatakan mempunyai makam digelar sebagai makam Tok Malim. Kedudukan makam ini berada tidak jauh daripada makam bernisan Aceh yang berada di tengah sawah Kampung Padang Senjana yang diberi gelaran sebagai Makam Tok Rama. Setibanya Min di kawasan pulau yang dikatakan mempunyai makam Tok Malim ini, Min agak terkejut kerana boleh dikatakan hampir semua kawasan pulau ini mempunyai lebih daripada satu makam. Ianya menyimpan makam-makam bernisankan granit dan juga simen yang berkemungkinan daripada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Menariknya lagi, beberapa makam di sini ada salah satunya merupakan makam yang hanya bernisankan batu sungai. Daripada kawasan hadapan pulau ini hinggalah ke belakang dan juga di bahagian tepi kiri dan juga kanan memang mempunyai 2 ke 3 buah makam yang tipologi nisannya jantan dan juga bertina, yang bererti kawasan ini menyimpan makam lelaki dan juga wanita. Min cuba bergerak lagi ke belakang kawasan pulau ini jika ditemukan nisan bertipologi Aceh. Namun sudah ke belakang Min pergi tidak menemukan sebarang nisan ataupun makam bernisan Aceh di dalam kawasan pulau yang dikatakan terdapat makam Tok Malim ini. Kesemuanya makam yang bernisankan daripada abad ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min mai lagi ke satu lokasi yang kawasan dia seperti pulau yang terletak di tengah sawah padi di dalam kawasan perkampungan Kampung Padang Senjana ataupun dikenali sebagai Kota Padang Senjana. Okey, jadi pulau ni dia tak jauh daripada satu nisan Aceh yang kita dah temui berdekatan saja. Nisan Aceh milik seorang wanita yang dipanggil sebagai Makam Tok Rama. Okey, jadi menurut sumber daripada orang kampung, Min meneruskan penyelusuran ke dalam kawasan pulau ini dan ternyata bukan satu makam, dia ibarat satu kawasan tanah perkuburan lama. Banyaklah, dan Min dah tahu lah, boleh dikatakan hampir sekeliling dan tak menjumpai sebarang nisan Aceh. Yang ni pun boleh kita kategorikan antara yang lama juga. Ni salah satu. Jadi kita buat tengok ada lagi 1, 2, 3. Okey tuan-tuan, ni salah satu dia. Kita boleh tengok dia mungkin batu yang agak lama juga, dia punya pasang dia dekat sana. Kita kuihkan lagi. Okey, di bahagian hadapan masuk ke pulau ni, setakat yang mampu saja kita jumpa 3 makam. Ini satu. Yang ni agak menarik. Ianya terbuat daripada sekadar hanya batu. Kita tak pasti. Tujuan Min ke pulau ni adalah untuk menjejaki makam yang dikenali oleh pada penduduk kampung yang dipanggil sebagai makam Tok Malim. Cuma tak pasti mana satu makam kepunyaan Tok Malim kerana terlalu banyak makam di dalam kawasan tanah perkuburan ni, kawasan perkuburan lama lah. Jadi setakat ini saja bagi Min di kawasan yang mempunyai makam Tok Malim ni. InsyaAllah mungkin ada penduduk kampung yang lama-lama boleh memberi pengecaman yang mana satukah makam kepunyaan Tok Malim. Kemudian Min meneruskan lagi penyelusuran ke kawasan pulau yang dikatakan mempunyai makam Tok Cengkoi, iaitu terletak tidak jauh, hanya berhadapan dengan pulau yang terdapatnya makam Tok Malim. Berdekatan dengan pulau ini terdapat satu batu asas yang agak besar ataupun batu penanda. Namun tidak dapatlah Min pastikan batu penanda ini pada zaman bila, namun terlihat dari strukturnya batu penanda tersebut terbuat daripada batu granit. Bergerak di kawasan belakang pulau inilah terletaknya satu makam yang diberi gelaran sebagai nama Makam Tok Cengkoi. Makamnya tersembunyi di bawah pepohonan, namun nisannya juga bukanlah nisan tipologi nisan Aceh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada kawasan tanah perkuburan lama yang digelar sebagai Tok Malim, yang juga berada di dalam Kampung Padang Senjana, Min berpindah ke satu lagi pulau yang berada di hadapan pulau tanah perkuburan Tok Malim tu, ke kawasan tanah perkuburan. Min tak tahu, tapi setakat yang kami boleh nampak hanya ni saja makam yang ada di sini. Dia tak seperti makam yang ada dekat makam Tok Malim tu, dia banyak makam. Mungkin ada lagi belah dalam, tapi hutan terlalu tebal, jadi peralatan kami tak mencukupi. Jadi diceritakan oleh penduduk kampung di sekitar sinilah makam yang diberi gelaran sebagai Tok Cheng Kueh. Berkemungkinan lah Tok Keramat Tok Cheng Kueh, wallahualam. Jadi kalau daripada segi nisan, dia bukanlah tipologi nisan Aceh, tetapi nisan granit pun bukan, lebih kepada simen yang berkemungkinan kurun ke-20, iaitu pada tahun 1900 ke atas, pada zaman, mungkin di zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Apapun, sama-sama kita hadiahkan bacaan pahala bacaan Al-Fatihah kepada roh yang menghuni makam ini. Al-Fatihah.